faham tadabbur Al-Quran ni bukan satu benda yang kecil dan bukan benda yang kita buat pun okey, tak buat pun tak apa. Ataupun buat bila ada masa. Itu kita kena betulkan fahaman tu. Sebab tadabbur Al-Quran adalah segala-galanya. Bahkan Nabi sejak turunnya Al-Quran, ayat pertama Iqra, Nabi hanya sampaikan Al-Quran kepada sahabat sebelum ada ibadat solat, sebelum diwajibkan ibadat haji, umrah. Semua tu tak ada lagi. Dalam tempoh 10 tahun lebih, Nabi cerita pasal Al-Quran. Menunjukkan apa? Kefahaman Al-Quran adalah benda yang paling asas dan paling penting dalam kehidupan orang beriman. Kalaulah solat, haji dan umrah itu penting, yang pertama diwajibkan ialah solatlah. Yang pertama diwajibkan ialah haji dan umrah. Tak. Haji dan umrah datang setelah 10 tahun Al-Quran diturunkan. Solat pun lebih kurang sama, setelah 11 tahun Al-Quran diturunkan, barulah diwajibkan solat. Menunjukkan apa? Benda yang paling asas, yang wajib setiap orang beriman faham ialah sebelum dia beribadat pada Allah, iaitu dia mesti kena Allah. Tak mungkin orang tu solat dalam keadaan dia tidak kenal dan cinta Allah. Sebab itulah bila kita solat dalam keadaan kita tak kenal Allah, kita tak cinta, solat menjadi berat. Solat jadi bebanan. Dan solat akan jadi nombor 2, nombor 3 dalam jadual kehidupan kita. Dan bila ada masalah, kita dengan mudah meninggalkan solat. Sebab kita solat dalam keadaan kita tak faham Al-Quran, dalam keadaan kita belum kenal dan cinta Allah.